Hai bosku, Assalamualaikum semua bosku. Hari ni saya nak buat video cara mood SIG AX7. Okay. First, masukkan SIM card. Dia SIM card paling besar. Tapi slot SIM card dia ni paling besar ni, dia kekurangan dia tu kalau pakai SIM card besar. Okay, kita tengok Saya ambil kejap SIM card besar ni, kalau dia tergelincir yang kecil dengan yang besar, dia akan sangkut dengan yang dalam tu. Bila sangkut dengan yang dalam tu, kena pandai-pandai masing-masing cari barang, tekan elok-elok, betul-betul apa semua, baru tarik keluar. Jangan bagi dia sangkut dengan slot SIM dalam tu, lepas tu patah slot SIM tu, dah tak boleh guna modemnya sebab SIM card tak detect. Okay. Jadi, saya suka pakai yang kecil je. Agak-agak je masuk. Tengok betul-betul. Dekat kaki 6 dia tu, dia ada 6 kaki. Untuk SIM card Malaysia, dia ada 6 kaki. Okay, tekan. Pas-pas je macam ni. Nampak? Pas-pas je macam ni. Dah boleh on. Okay, tekan button tepi. Dah on. Okay, tunggu. Okay, nak mode dia ni kena pakai data halal dulu kena pakai data halal dulu. Maksud saya tu data yang legal, yang boleh pakai dalam modem non-mode. Sebab sebelum mode dia kena pakai data legal dulu. Okay, dah on ni saya pakai SIM card yes Okay, dah on. Kita cucuk adapter, port LAN. Kalau tak ada port LAN, tak ada PC pun boleh, tak ada masalah. Pakai wifi dia. Okay, bila dah on, tunggu dia on semua dulu. Kakak, no, jangan. Okay, dah biru semua Dah biru semua. Okay, kita access dia punya UI. 192.168.0.1. Ingat Okay, dia akan pergi hantar ke sini. Okay, login dia ni saya tulis sekejap. Saya tulis. Okay, ni pakai login kat sini ni, pakai yang ini. Jangan pakai admin Factory A huruf besar admin. Okay, gini ini. Ingat Okay, ni copy, paste sini, paste dekat sini. Okay, login. Okay, terus pergi ke advanced setting, pergi ke update. Okay, pastikan internet dah ada, biru semua. Okay, tekan update. Check new version, update, check new version, check. Okay, dia akan keluar macam ni, dia update. Okay, dia akan ambil masa yang agak lama, dalam 1 minit ke 3 minit untuk update ni. Bosku kena tunggu sampailah lampu dia tu nyala balik semua. Dia akan restart proses dia tu, dia akan restart. Lepas tu nyala satu lampu agak lama macam tu. Dah masuk firmware baru, barulah dia akan reboot balik pakai firmware yang baru. Okay, bila dah nyala semua lampu, nanti saya akan bagi video step untuk tukar IMEI. Okay, sekarang ni saya pause dulu Okay, nampak? Sekejap dia tengah download lagi. Sabar dulu. Alamak, dia lekat kat sini lah pula. Okay, dah. Okay, dah 100. Okay, sekejap lagi kita akan nampak modem akan reboot. Okay, nampak? Sekejap dulu. Belum reboot lagi. Okay, ni rasa dah reboot dah ni. Sebab bateri dah mati, wifi dah mati. Tapi dia akan reboot semua lagi sekali nanti. Pak, dia mati semua. Lepas tu dia hidup balik lagi sekali. Okay, sekejap saya pause dulu. Nanti kalau dah nyala semua lampu, baru saya buat step kedua ni, yang tukar IMEI. Okay, bosku tengok. Ni sekarang dia dah mati semua. Lepas tu tinggal dua lampu. Okay, kita tunggu lagi sampai dia nyala semua lampu.
Wah, agak lama lah bosku. Saya pause dulu lah. Okey bosku, dah nampak dia dah start nyala semua lampu, tapi masih merah 4G tu. Okey, kita tunggu dulu. Lama masih merah lagi ni. Tak apa, kita cuba access sebab upgrade dah siap. Okey, dah boleh. Access. Okey, login pakai yang tadi factory admin tu. Factory admin. Okey, update successfully. Ingat login tu kena pakai yang ni Yang mula-mula tadi saya tulis. Ni. Factory admin. Ni ikut sama. Jangan ada yang salah ni, huruf besar ni. Huruf besar, jangan salah Okey, dah login. Sebab kalau salah dia tak ada tempat yang nak tukar email dia, jadi tak ada. Okey. Update dah successfully, bermakna update dah selesai. Okey, pergi advanced setting. Nampak tak ni? Okey, advanced setting. Okey, pergi others. Ni nampak email dia bawah ni. Okey, ni dah boleh edit. Masukkan email handphone. Email handphone. Okey. Gantikan yang asal, gantikan kepada email handphone. Kalau tak tahu kat mana nak cari email handphone, boleh ambil email handphone sendiri. Tekan star H06H. Lepas tu masukkan kat sini. Lepas tu tekan apply. Tekan yes. Dah sukses. Okey, reset factory setting. Last step dah. Okey, reset. Okey, dah done. Bermakna modem tu dah mood. Alright bosku, semoga bermanfaat Beres.